Kak Nisa tak buat bisnes pelaburan tau. Jadi kalau anda dapat mesej daripada orang yang mengaku sebagai Anissa Kahir dan dia minta duit bagi tahu Kak Nisa buat bisnes pelaburan, ini adalah tidak benar. Kak Nisa minta tolong sangat-sangat, tolong sharekan video Kak Nisa ni kepada semua orang seramai yang mungkin. Lepas dah share tu, pergi komen dah dan share Kak Nisa. Boleh? Sebab apa? Ramai sangat orang yang dah terkena tipu dengan scammer ni tau. Dia guna muka Kak Nisa, dia guna video-video Kak Nisa dan dia mengaku sebagai Kak Nisa dan dia ambil duit orang, lepas tu dia lari. Kak Nisa adalah salah seorang daripada mentor di Al-Ujab Circle yang ada lebih 18,000 keahlian. Kami sama-sama menyebarkan manfaat makanan sunnah superfood untuk kesihatan dan kecantikan. Ada lebih 50 jenis produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Alhamdulillah, produk-produk ni semua sekali disahkan halal oleh JAKIM dan disahkan selamat oleh KKM dan Kementerian Kesihatan di lebih 165 buah negara di seluruh dunia. Dan produk ni pun dah diguna pakai oleh manusia satu dunia tau, dan telah berada di pasaran lebih 40 tahun. Ini adalah bukan bisnes pelaburan. Kak Nisa ulang sekali lagi, ini bukan bisnes pelaburan. Jadi Kak Nisa nak nasihatkan kepada anda yang dapat PM dan mengaku dia sebagai Anissa Kahir, dia mengatakan dia buat bisnes pelaburan, itu tidak benar. Tolonglah sharekan video Kak Nisa ni sebanyak-banyaknya sebab dah ramai sangat orang kena scam. Bila Kak Nisa ajak orang join bisnes, Kak Nisa akan suruh kaji dulu. Itu paling penting. Kak Nisa ada produk dan kita ada training yang kita sediakan. Macam mana nak tanam iklan viral dekat seluruh platform social media. Kita bagi tutorial, kita bagi coaching, kita ada kelas dan kita bagi macam-macam lagi insyaAllah. Kepada anda yang sedang tercari-cari bisnes, bolehlah bersama-sama dengan Kak Nisa. Korang boleh kaji dulu, mesti dapatkan link business proposal, kaji produk, kaji keuntungan, kaji apa support daripada Kak Nisa, kaji macam mana nak join bisnes dan mesti kaji macam mana insentif dia selain daripada untung, apa lagi insentif yang Kak Nisa bagi. Okay? Kak Nisa doakan semoga Allah Ya Muhaimin lindungi anda sekeluarga daripada terkena scam. Mudah-mudahan setiap langkah anda buat keputusan adalah satu keputusan yang tepat, lalu hasilnya dapat rezeki yang melimpah ruah, dapat bayar semua hutang-hutang, dapat bayar bil-bil rumah, dapat sekolahkan anak-anak dekat sekolah yang terbaik, dapat bahagiakan pasangan kita, dapat bahagiakan anak-anak, dapat bahagiakan mak ayah. InsyaAllah jumpa dekat dalam kelas Advanced Marketing di Al-Ujab Circle bersama-sama Kak Nisa dan mentor-mentor AUC yang lain. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Jaga diri, jaga otak, jaga hati, jangan koyak. Assalamualaikum, bye-bye.